Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita berkongsi sikit macam mana nak belajar berenang. Untuk yang basic berenang, kita akan buat macam ni dulu. Macam basikal. Tangan basikal, kaki pun basikal. Okay, let me show you how. Okay, sini ya. Timbul je dulu. Yang kedua, kita bagi advance sikit. Yang kedua pula, kaki maintain macam tadi, tangan dia kena buka sikit macam ni. Ini macam pro sikit lah. Kita buat bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Tiga, like pro sikit lah. Sebab dia akan berenang macam ni, tapi kepala dia akan pusing ke kanan. Okay, itu juga. Itu nombor apa? Nombor 3 dia. So nombor 4 lah. Macam orang lomba berenang Dia akan berenang macam biasa. Tapi kepala dia duduk dalam air. Lepas tu dia akan buka. Lepas tu dia akan ambil udara sikit-sikit je. Contoh macam ni. Tu tiga. Lepas tu teknik menyelam. Menyelam kita akan buat macam ni, menyelam tu. Kaki macam biasa. Tangan macam ni. Okay. Tunjuk basic orang panggil kepala apa? Dipanggil apa Dipanggil kuat lentang. Okey. Kuat lentang macam biasa. Dia reverse macam tu je. Okey, cuba basic kuat lentang yang pertama. Sama juga macam tadi buat gini. Dah, satu. Sama juga macam tadi kedua. 1 2 3. Itu sahaja perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan berenang, basic berenang untuk orang kampung. So masa kecil saya pernah train lah budak-budak kampung untuk berenang sikit-sikit. Alhamdulillah sekarang dah jadi orang kerja kapal budak tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi selepas. Dah tak lagi dah. Jom. Tak nak mandi.